لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا. Perhatikan pergerakan bibir mulut. Fathah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kata buka dengan kadar yang kita kehendaki. Kalau kita buka macam ni, إذا فتحنا الفكين بهذه الطريقة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم, bunyi dia apa? Imalah tu apa dia? Sengit. Condong. Dan sewaktu dengannya, kan? Zaik. Okey. Kalau satu lagi cara, kita buka rahang. Hai fi hala thalitha, kaifa idza fatahna fakkain? Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu pula? Oh, tebal. Macam choir pula jadi, kan? Yang tu pun kita tak mau. Jadi kita nak yang sederhana, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab itmam al-harakat ni, Kak, sangat penting untuk kita latih pergerakan mulut. Itmam al-harakat, kesempurnaan harakat. Kita je bila sebut harakat dalam bahasa Melayu, kita mulalah nampak baris. Kita kata baris atas, baris bawah, baris depan. Harakat tidak disebut sebagai baris. Harakat ialah pergerakan. Shu yani al-harakah? Fi'lan nuharrik al-fam, nushakkilu al-fam. The mouth movement. It's not mean a fathah, vowel kasrah and dhamma. Dia bukan bermaksud yang kita kata baris atas, baris bawah, baris depan tu. Baris itu yang kita kata baris bertahun-tahun, dah kata 40 tahun sebut baris, 50 tahun sebut baris, 60 tahun, 70 tambah 100 tahun lagi sebut baris. Kan, sebab duk dengar hak tu dulu sampai lah. Baris tak ada. Yang itu dipanggil apa? Tanda. Okey, yang tu dipanggil sebagai tanda. Dalam bahasa orang putih panggil apa? Shape. Bentuk. Sign. Ya, bentuk juga. Sign. Sign pun boleh juga. Tapi kata bentuk, kan? Dia beradik tu. Dalam bahasa Arab, dia kata ke baris, khat? Ya ke? Do. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Tashkil. شكل ربا شكلها فتحة يعني فوق الحرف التاء حروف شكلها كسرة يعني تحت الحرف شكلها ضمة كأنها واو صغير أو ووكل على أو واو إي كسرة ضمة. Jadi yang tu kena fokus. Lah ni kita tengok ayat pertama. Hamzah, Qaf, Fathah, Sukun. Akak masuk Nuraniyah. Ni hak tak masuk Nuraniyah ni, kena paksa juga masuk Nuraniyah. Tak kira macam nak paksa kau. Kan? Cari alamat kat sana, tak masuk tepi rumah dia. Saya dah masuk, saya tapi tu nak cara eja tu beza. Tak mau hak lain. Kami nak ambil yang sistem di Warna Retail Academy ni. Kan? Tengok kalimah Iqra. Hamzah, Qaf, Fathah, Sukun. Hamzah, Qaf, Kasrah, Sukun. Cuba bunyi ramai-ramai sekata macam belajar. Kalau dengan syekh tu punya takut. Kan? Kalau dengan saya main je. Hamzah, Qaf, Fathah, Sukun. Hamzah, Qaf, Kasrah, Sukun. Ra, Hamzah, Fathah, Sukun. Jangan rock. Okay? Ra. Jangan ra. Ra. Dapat detect. Ra, kan? Iqra, kan? Iqra, kan? Okey, lah tengok mulut cik. Jangan tengok tempat lain. Kat sana jangan tengok tempat lain. Kan? Hai. Jangan tengok tempat lain. Tengok kat sini je. Okey? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم. Tengok sini. علم الإنسان ما لم يعلم. Dekat tu dulu. الله أكبر. أكو كنا لا لست أقول أريد أن أكون مبالغة أو مثلا أضغط على الطالبات، لا. يعني هذا في فترة التعليم وفترة التدريب. Kita sekarang dalam tempoh pembelajaran dan juga sedang tempoh untuk memperbaiki, kan. Iqra, dia gitu je. Iqra, macam gitu je. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tambah dulu lagi, tak gerak be mulut. Lepas tu ada pula yang orang yang suka mencari alasan ni. Orang-orang yang suka bagi alasan ni, dia akan cari. Dia kata, saya tengok Imam Sudais tak baca macam tu pun. Saya tengok Imam Asy'ari Afasi tak baca sampai gerak mulut pun. Mereka dah terror lah. Bukan mesti teka orang Arab. Dah. Dia tak ada kaitan langsung dengan teka orang Arab. Ni teka ajam. Orang bukan Arab lagi. Kan? Bukan kau. Konsep dia ialah man jadda wajada. Ni orang Pahang ni. Kan? Cindailah mana Tidak berhias dan halal tempat beriru, bagaimana tempat berhias seribu. Tu orang Pahang. Okey. Ustazah. لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا. Okey, saya nak sat pudah tu tak ada orang lelaki. Hidung made in kulit, sawo matang made in okey, made in Pahang. Kan? Makan nasi mandi ke tiap-tiap hari kan tempoyak. Tempoyak. Lagi? Makan budu. Makan sahawuk kan, makan sambil belacan. Belacan. Kan? Makan syamarwa ke, makan es krim Malaysia. Es krim Malaysia. Nak ceritanya bukti dia. Ma fil farq bain al-ajami wa arabi illa bittaqwa. Dia tak ada beza di antara Arab dan juga Ajam melainkan taqwa. Okey. Dari segi sebutan huruf pula, kalau kata tak apalah dia orang Arab. Sagi panggil contoh dalam tu pergi menangis pula kot. Kan? Al-Arab. Aina al-Arab? Wainkum Arab? Mawjudin antum wala la? Kan? Orang Arab yang ada kat sini. Ayuhal Arab. في أكثر العرب مثلا أدا بلاجر سين عرب أيوة جاسم السعيدي أنت العربي الآن بين جميلة صالح ماكني أم أسماء ما شاء الله تبارك الرحمن أيوة أخوات العربيات وإخوان العرب أنتم موجودين. والله في بعض العرب يعني مثلا يقرؤون القرآن ما يتعلمون قواعد اللغة أو قواعد الحروف مثلا. حتى عندما تقرؤون ما تميزون بين الراء مفخمة والراء مرققة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول هيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاء مضبوط، لكن حرف الراء لا يفخم ولا يرقق، ما يعرف وين يتجه، لأنه يحكي عربي يوميا. مثلا في بعض العرب كمان يفخمون في حالة الفتحة. Ada setengah Arab yang bila dia cakap dengan menggunakan fathah, dia buka mulut. Ni al-bariha naltaqaitu ma'a jama'at al-Baghdad. Semalam saya jumpa dengan orang Baghdad. Jadi bila dia baca ni باكر بطلع الساعة 3 صباحا. الساعة 3 صباحا. 3 السوريين يقول الساعة 3 صباحا. 3 lagi apa lagi? كلام بغدادي مثلا. عفي عليك. contohnya kan. Kalau Maslawi عفي عليك. Suriyin Allah يعطيك العافية. Dia lahjah berbeza sebab mereka ada lahjah. فلديكم لهجة عند العرب. فطبعا هذه اللهجة عندما يختلط مع قراءة القرآن الكريم ما راح يطلع مضبوط، إلا فعلا عند العرب فعلا يتعلمون مخارج الحروف الصحيحة.